Okay, hari ni aku berada di Pulau Pinang dan finally first time aku nak cuba sendiri nasi kandar kampung Melayu yang viral tu. Aku memang curious gila sebab ramai sangat cakap ni antara nasi kandar paling padu dekat Penang. Sekarang ni perut dah lapar, bau kuah campur dia pun dah menggoda dah ni. So jom tengok, betul-betul sedap atau sekadar viral je? Tada, aku ambil nasi putih, sotong, ayam bawang L, telur masin, telur sotong dengan bendi. First bite aku makan, memang aku rasa nasi kandar dekat sini ada vibe dia yang tersendiri. Dia lain sikit daripada kebanyakan kedai nasi kandar yang aku pernah try sebelum ni. Kuah dia jenis cair-cair pekat, bukan yang terlalu likat sangat. Tapi bagi aku ngam je. Sebab kalau pekat sangat pun lama-lama boleh jadi cepat muak juga. Yang paling aku suka memang telur sotong dia. Serius padu. Ayam bawang L dia pun sedap juga. Lembut dan kuah dia memang masuk dengan nasi. Honestly, kalau datang sini tak payah ambil lauk terlalu heavy pun dah cukup puas hati. Bagi aku, combo paling ngam ayam L, telur sotong, telur masin dengan bendi. Simple tapi memang cukup buat bibir hampa berminyak. Hai cik. Ketal. Okay, hari ni aku berada di Pulau Pinang dan finally first time aku nak cuba sendiri nasi kandar kampung Melayu yang viral tu. Aku memang curious gila sebab ramai sangat cakap ni antara nasi kandar paling padu dekat Penang. Sekarang ni perut dah lapar, bau kuah campur dia pun dah menggoda dah ni. So jom tengok, betul-betul sedap atau sekadar viral je? Tada, aku ambil nasi putih, sotong, ayam bawang L, telur masin, telur sotong dengan bendi. First bite aku makan, memang aku rasa nasi kandar dekat sini ada vibe dia yang tersendiri. Dia lain sikit daripada kebanyakan kedai nasi kandar yang aku pernah try sebelum ni. Kuah dia jenis cair-cair pekat, bukan yang terlalu likat sangat. Tapi bagi aku ngam je. Sebab kalau pekat sangat pun lama-lama boleh jadi cepat muak juga. Yang paling aku suka memang telur sotong dia. Serius padu. Ayam bawang L dia pun sedap juga. Lembut dan kuah dia memang masuk dengan nasi. Honestly,